Terima kasih sebab masih hormat saya. Masih rasa takut, segan dengan saya sebagai seorang guru kamu. Saya tahu kenapa awak tak siapkan kerja saya. Sebab cikgu takkan denda, sebab cikgu takkan pukul, cikgu takkan marah. Yang marah teruk-teruk macam tu. Cikgu sekadar akan tegur. Itulah jawapan kenapa awak sekarang dah tak pernah siapkan kerja saya. Walaupun kerja tu sepatutnya awak buat di sekolah. Saya suruh siapkan kerja yang sepatutnya awak tak siap di sekolah dan siapkan di rumah. Bila perkara macam ni berlaku, bermaksud awak dah tidak hormat dengan cikgu. Dah hilang rasa segan, dah hilang rasa takut. Saya dulu kalau tak siap kerja rumah, walaupun saya dah tertidur, saya sanggup bangun pagi-pagi seawal-awal pagi untuk siapkan kerja saya. Sebab apa? Saya takut datang sekolah kena marah. Saya takut datang sekolah kena pukul tapak tangan. Tekan dekat betis tu biasa. Kena tarik saya pun biasa. Zaman awak sekarang bila saya buat macam tu, bila cikgu-cikgu buat macam tu, habis cikgu. Tapi tengok apa yang berlaku pada kamu. Kamu hilang rasa hormat dengan cikgu. Kamu tahu kamu tak ada kerja, tapi kamu tak siapkan sebab kamu tahu cikgu tak boleh buat apa. Terima kasih sebab yang menyiapkan saya punya kerja. Terima kasih sebab masih hormat saya. Terima kasih kerana masih rasa takut, segan dengan saya sebagai seorang guru kamu.